So kepada penonton Bicara Kedah, saya rasa harapan kami slot malam ni ada sedikit sebenarnya bagi pencerahan. Kurang-kurang selepas ni cara kita nak memilih, kita nak menentukan masa depan negeri Kedah kita ni, biarlah kita nilai, benar-benar nilai lah. Janganlah terlampau fikir dari sudut popular yang saja, tak cukup lah tu sebenarnya. Tapi kita tak dapat bendung, tapi dengan harapan bual bicara kita ni sekurang-kurang dapat bagi sedikit kata buah fikiran kita lah tu. Cara kita memilih calon tu, kita bukan nak dia popular saja sebenarnya, tapi kita nak dia boleh execute melaksanakan. dia boleh melaksanakan, bahawa Kedah boleh maju. Untuk itu setakat ni dulu Bual Bicara Kedah untuk episod 11 ni. Pada malam ni kita insyaAllah tu ada topik-topik yang lebih menarik. Kita akan ke udara lagi. Sekali lagi berjumpa semua penonton Bicara Kedah. Jumpa kami lagi di episod seterusnya.